Siapa yang sakit? Mak saya. Oh, dah berapa lama dah? Saya masuk Masuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi ni saya berada di kawasan Sepanjang ziarah rumah Hajah Sadiah ni. Beliau ni umur dah 70 lebih dah. So dimaklumkan anak tadi ada masalah jantung. Jantung dia sumbat ke apa kita tahu. Cuma Hajah ni dia tak nak pergi ke hospital lah. Susah jauh. Cuma sebagi betul lah tadi gunakan jus apa tu. Buat sendiri pun boleh kat rumah supaya aliran darah tu ataupun yang pelakna sumbat kat saliran tu mudah-mudahan dapat terakis satu kes boleh. Kalau tidak ni kita niat dia sukar untuk sedut nafas. Okey 60% dia boleh sedut ni. Selebihnya kita dah tahu ni gelombang dadanya kita tahulah. So kita sama-sama doakanlah mudah-mudahan ikhtiar ini insya-Allah mudah-mudahan berjaya lah. Dan hari ni kita bawa katil untuk kemudahan beliau untuk bangun dan duduklah supaya memudahkan pergerakannya juga lah, dan keselesaannya. Itu saja daripada Tung Sepanjang dan prihatin lah.